Hai, Assalamualaikum. Pernah kalian terfikir tak, kenapa ada pelajar yang sangat yakin bercakap di depan orang ramai, berani pula cuba benda yang baru dan bertanggungjawab dalam semua tugasan yang mereka lakukan? Makalah ada pula yang rasa takut, cepat mengalah atau banyak bergantung sepenuhnya dengan orang lain, susah nak bergantung pada diri sendiri. Jadi saya, Muhammad Adam Ashraf bin Muhammad Syamsul Rusdi, kita akan sama-sama mengkaji bagaimana sekolah itu sebenarnya boleh membantu seorang pelajar untuk menjadi lebih berani, yakin dan juga bertanggungjawab. Cara yang pertama adalah memberi ruang bersuara, yang mana guru haruslah memberikan rasa yang selamat kepada pelajar untuk menyuarakan pandangan mereka tentang pembelajaran mereka. Ini bermaksud guru harus terbuka mendengar pendapat apa yang mereka ingin sampaikan dalam hati mereka, supaya pelajar berasa dihargai. Macam mana dalam pembelajaran pada abad yang ke-21 ini, kita lebih pusatkan kepada pelajar, bukan pada guru lagi. Jadi semuanya bergantung pada pelajar, supaya pelajar boleh menyelesaikan cara pembelajaran mereka dengan cara mereka sendiri. Contohnya, ada yang kalau dengan pembelajaran berasaskan pelajar ini, pelajar akan jadi aktif. Jadi pelajar kemungkinan ada yang malu pada awalnya, lama-lama akan jadi berani cakap apabila terbiasa didorong dan diberi pandangannya untuk bercakap di depan orang ramai. Kedua, penggalakan aktiviti kurikulum dan juga aktiviti kepimpinan. Seperti yang kita tahu, kurikulum atau aktiviti kepimpinan ini merupakan satu pentas yang sangat terbaik untuk mencabar diri kita sebagai seorang pelajar. Jadi, dengan adanya kurikulum ini seperti unit uniform, kelab persatuan dan juga sukan permainan, dapat mengajarkan satu nilai-nilai mulia seperti kepimpinan, keberanian dan juga tanggungjawab. Contohnya situasi kan, seorang pelajar dengan memegang jawatan sebagai ketua dalam kelab persatuan. Jadi dengan jawatan tersebut akan membuatkan pelajar itu untuk belajar membuat keputusan yang tepat, yang betul, dan juga belajar untuk menghadapi tekanan dan mengurus segala konflik yang ada dalam situ. Jadi di situ keyakinan dan keberanian harus ada supaya mereka dapat jalankan tanggungjawab tersebut. Ketiga, menggunakan kaedah pengajaran yang aktif, yang mana seperti yang kita tahu, kita berada di pendekatan pedagogi dan pembelajaran abad ke-21, yang mana seperti yang saya telah beritahu, kita menggunakan pembelajaran berasaskan pelajar bukan guru. Dan ada satu lagi gaya pembelajaran, iaitu pembelajaran berasaskan projek, atau kita boleh panggil perbincangan berkumpulan, dengan mana kita boleh hasilkan satu kumpulan untuk pelajar belajar untuk bersuara dalam satu kumpulan, berunding dan juga bertindak sebagai ahli pasukan yang ada tanggungjawab untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan. Jadi dengan adanya kumpulan ini dapat membina satu keyakinan sama sendiri dan juga keberanian ahli pasukan untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar dalam melaksanakan sebuah projek yang dijalankan. Keempat, suasana sekolah yang selamat. Seperti yang kita tahu, sekolah merupakan tempat untuk kita belajar. Tapi sekiranya sekolah merupakan tempat yang tidak selamat dari segi keselamatan, sama ada fizikal atau emosi, contohnya seperti buli, perhinaan, sehingga menyebabkan pelajar itu takut, bukan takut untuk gagal, takut untuk datang ke sekolah. Sampai itu boleh membuatkan hilang adanya keyakinan dan keberanian. Dengan adanya hilang keberanian dan keyakinan itu, mereka akan sanggup tinggalkan tanggungjawab itu kerana rasa takut yang dialaminya. Jadi sekolah harus melaksanakan memastikan sekolah mereka merupakan tempat yang selamat supaya tidak ada kes-kes tersebut. Jadi dengan selamat di situ, pelajar akan berani untuk cuba benda-benda baru di sekolah tersebut. Contohnya, pelajar akan cuba lagi kalau mereka selalu salah. Ditambah lagi kalau mereka salah, mereka tidak akan takut kerana mereka tidak akan dihukum. Itu dikirakan pada guru kerana guru kena tahu pelajar dah puas untuk belajar. Jadi kesilapan itu adalah wajar. Jadi bila mereka bersilap, bukan perlu disalahkan tapi perlu diperbetulkan. Yang ini keyakinan dan keberanian dapat ditingkatkan supaya mereka dapat jalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar. Kelima, bimbingan, kaunseling dan sokongan emosi, yang mana pelajar bukan tak boleh kuasai kerana lemah,
bukan kurang yakin bukan kurang yakin dan kurang berani kerana lemah. Kerana mereka sebab sebenarnya mereka tidak tahu mereka punya potensi diri mereka sebenar. Bila mereka tidak tahu, mereka tidak yakin boleh buat ke tidak. Bila mereka tidak yakin, mereka tidak akan berani. Jadi secara tidak langsung mereka akan tinggalkan tanggungjawab mereka. Maka peranan guru sebagai guru bimbingan dan kaunseling perlu memainkan peranan yang penting, yang mana guru perlu menjalankan satu sesi, contoh seperti sesi kaunseling, motivasi, dan juga latihan kemahiran insania seperti kemahiran komunikasi dan juga pengurusan diri. Supaya apa? Supaya pelajar dapat melihat potensi sebenar mereka. Walaupun mereka tak lihat, tapi guru tolong membukakan matanya untuk melihat potensi yang mereka ada. Dan sebenarnya setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi situ guru perlu membimbing pelajar tersebut supaya tidak memandang rendah dengan diri mereka sendiri. Keenam, tugasan yang dapat membina satu tanggungjawab. Yang mana tugasan ini perlu dibagikan tugasan yang sebenar. Tugasan yang macam mana tu? Contohnya, tugasan jaga kelas, urus program, jadi mentor. Yang mana dengan tugasan seperti itu, pelajar dapat mempelajari tentang iaitu amanah. Yang mana kalau mereka gagal untuk menjalankan tanggungjawab itu, mereka akan kena akibatnya, impak dia dan kesan dia. Dan justru kesan itu akan memberikan pada orang lain. Jadi tanggungjawab itu sangat besar. Jadi dengan adanya latihan seperti itu, mereka bukan melatih saja untuk sekadar boleh buat, tapi latihan untuk hidup selepas mereka keluar daripada sekolah nanti, di mana alam pekerjaan memerlukan amanah yang sangat tinggi. Jadi secara tak langsung, sejak sekolah lagi kita telah melatih mereka untuk bina jati diri sejak mereka muda lagi. Ketujuh, yang mana iaitu guru merupakan sebagai role model, contoh teladan. Yang mana guru yang mana pelajar bukan sahaja belajar apa yang ada dalam buku, tapi belajar apa juga yang guru lakukan. Yang mana guru ni merupakan seorang teladan. Jadi ia merupakan cerminan pelajar. Jadi setiap tindakan guru akan ditiru oleh pelajar. Yang mana contohnya, guru yang datang awal, bertindak awal, bersikap terbuka akan mencerminkan pelajar yang boleh melakukan seperti itu juga. Contoh lainnya, guru yang bersikap tegas tapi adil. Guru yang yakin diri tapi dia rendah hati, tidak sombong. Guru yang macam-macam lagi, apa-apa yang mempunyai sikap positif yang dapat membina keyakinan, keberanian dan juga tanggungjawab itu perlu ditunjulkan oleh dan guru supaya pelajar mempelajari apa yang guru lakukan itu adalah benda yang betul. Dari situ pelajar akan belajar untuk mengikuti apa yang guru itu lakukan. Jadi kesimpulannya, keyakinan, keberanian dan juga tanggungjawab itu bukan sahaja dilahirkan, tapi dia sebenarnya boleh dibentuk dengan ada peluang, latihan, sokongan dan juga contoh yang baik dia ditunjukkan oleh para guru dan komuniti supaya pelajar mempelajarinya untuk meningkatkan lagi keyakinan diri mereka, keberanian mereka dan menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar. Jadi sekolah bukan tempat untuk belajar sahaja. Sekolah juga adalah tempat untuk mereka membina insan yang bertingkah laku yang baik, bukan sahaja dari segi akademik tapi jati diri. Jadi kita sebagai seorang guru, marilah sama-sama tingkatkan jati diri mereka supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang baik pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.